pun sama lah, tak asyik kan. Bila lah nak buat bisnes ni memang kita akan takut lah. Nak buat satu benda yang kita tak pernah buat, kita akan rasa takut. So takut ni macam sebenarnya perkara yang biasa. It's not a problem lah. Takut ni bukan satu masalah. Tapi tak buat apa-apa sebab takut salah itu yang buat kita static. We are static at the same level je. Tu lagi masalah. Sebab kita tak berubah, kita tak berganjak ke another level yang lebih tinggi, kan? So korang kena faham je lah satu benda. And apa yang I cakap ni pun untuk diri I jugalah. So it's not macam nak cakap keyakinan kita ni bukan sesuatu yang patut kita tunggu. Nak buat something ni jangan tunggu untuk yakin datang. Okay, keyakinan ni ialah sesuatu yang you kena bina, you kena build dulu selepas you bergerak.